Alamak, alamak, alamak. Dia bergema takbir di pagi raya. Dia boleh jugalah lagu tu kan, baju raya tahun lepas. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ceria diucapkan kepada anda semua. Nampaknya raya terkejut tidak menjadi. Mana yang tak sabar-sabar nak raya dan mengharapkan hari raya jatuh pada hari Jumaat, nampaknya tak kesampaian. Kita tak dapat lagi meraih raya terkejut seperti beberapa tahun lepas. Okey, sebelum pasal raya terkejut ni beberapa tahun lepas, aku rasa ianya ada kaitan dengan lagu Alamak Raya Lagi. Alamak, alamak, alamak. Yalah okey. Apapun untuk tahun 2026 ni, bila aku nak kupas sikit tentang lagu raya tahun ini, Jahanam. Kebanyakan lagu adalah Jahanam. Okey. Tapi yang paling penting sebelum aku terlupa, aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Alif Syukri. Kali ni aku sebut Datuk. Yang lepas-lepas malah nak sebut Datuk kan, sebab lagu dia yang tergedik-gedik tu dengan penari-penari lelaki sotong yang tak apa-apa. Walaupun lagu tu pada aku tak berapa sedap pun, jujur aku cakap lah kan. Tapi boleh lah tak ada nampak unsur-unsur negatif tergedik-gedik. Bila sebut gedik-gedik ni pula, ni lah aku nak selit sikit tentang satu lagu beberapa penyanyi perempuan. Aku tak tahu siapa kan, tapi aku dengar sekali terus aku stop dah, tak nak dengar. Lagu yang mana dia sebut gedik raya. Tak faham lah kita puasa selama sebulan menahan lapar dan dahaga dan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, tapi kita nak raikan kemenangan kita tu dengan lagu yang berjudul Gedik Raya. Gedik Raya Cuba korang tanya ChatGPT atau Google kat situ, apa maksud perempuan gedik? Yalah, ia memberi maksud kepada perempuan yang tidak senonoh. Jadi janganlah kaitkan Syawal ini dengan benda-benda tak senonoh dengan gedik raya ni. Itu belum lagi dengan AC Mizal kan. Aku antara yang terus terang cakap lah, peminat For You To See. Aku lalui zaman For You To See, zaman remaja, bergema takbir di pagi raya. Dia boleh jugalah lagu tu kan. Tapi kenapa lah AC Mizal ni buat lagu yang mana aku difahamkan dia menyebut artis ataupun penyanyi status bapuk kalau aku salah dengar, minta maaf cakap lah. Tapi memang aku dengar pun sama sekali saja cukup lah berdesing telinga aku dengan lagu yang level sampah. Okey, begitu juga dengan lagu-lagu artis lain yang nyanyi, ada yang kata nyanyi ikut hidung. Korang faham-fahamnya nyanyi lagu hidung dan mendapat gelaran Ratu Lagu Raya. Boleh iaitu boleh membuat banyak lagu, dikatakan 10 lagu sekaligus. Yalah, kalau lagu level-level macam tu kan, memanglah boleh buat banyak kan. Kalau nak dibandingkan lagu-lagu lama yang bertungkus lumus, merah otak untuk menghasilkan satu lagu kan, yang jadi sinonim. Cukup satu lagu, dia menjadi nyanyian siulan sepanjang zaman. Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria. Okey, satu lagi yang lain lah, contohnya Selamat Hari Raya Aidilfitri Mulia. Lagi apa? Selamat Hari Raya Datuk Ahmad Jais. Dan banyak lagi lah lagu balik kampung dah tentulah kan. Jadi kat sini okey, memanglah aku cakap terang tapi ada juga yang memuji. Itu kategori dia punya peminat lah kan. Maksud aku kat sini, ada tak lagu-lagu artis baru ini yang tahun 2026 ni betul-betul menjadi siulan. Jadi macam sambil memandu pun boleh spontan nyanyi. Pada aku tak ada. Tetapi tetap juga ada lagu-lagu yang menarik. Aku ada tengok Faizal Tahir, lagu dia untuk yang permulaan tu agak macam bercelaru sikit, tapi dia punya chorus tu memang cantik lah. Aku suka, dia agak santai. Memang boleh menjadi siulan jugalah. Begitu juga dengan lagu siapa susah nak sebut lagu siapa yang menjadi siulan. Okey, walau bagaimanapun mungkin ada di antara korang yang tengok video ni cakap, pandai je buat konten, mengkritik kan, buat komen pasal lagu-lagu orang kan. Kau sendiri macam mana? Aku minta maaf cakap lah, aku bukanlah artis kan. Aku boleh dikatakan artis tak popular ataupun artis tak laku pun ya juga kan, konon-kononnya lah. Dan aku juga memang ada cenderung ke arah menghasilkan lagu sekadar hiburan, lagu-lagu raya lah. Okey, untuk tahun ni kan, boleh lah kan. Mungkin aku harapkan lagu yang aku saja letak judul yang aku pun tak tahu nak letak judul apa. Akhirnya aku letaklah judul lagu rayanya ialah Baju Raya Tahun Lepas.
Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Pernah dengar tak lagu tu? Okay. Tapi tak apa, terpulang pada korang, aku sedia menghadapi kecaman. Mungkin orang cakap, alah dia buat benda-benda tu sebenarnya dia nak itulah nak inilah. Terpulang kan, sesiapa saja yang bergelar YouTuber, TikToker dan influencer, tapi aku tak ke tahap macam tu lagi lah. Level aku pun berapa puluh ribu je follower kan. Tak dapat dinafikan melakukan apa saja kan, tapi aku lakukan yang terbaik. Dan kalau nak kecam, kecam lah. Okay. Jadi semoga terhibur lah dengan lagu yang aku buat ni. Jom nyanyi sama-sama. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Alhamdulillah, syukur kepadanya. Bertemu lagi tahun ini punya hari raya. Baju raya aku pakai yang tahun lepas punya. Tahun depan insya Allah moga dipanjangkan nyawa. Sebulan berlalu lapar dahaga, dah tiba raya doa makan lupa nak baca. Itulah namanya hai manusia, setahun sekali seronok